M10 fokus lindungi rakyat. MOF nafi isu subsidi budi 95. Rafizi nafi skandal RM500,000. Fahmi dakwa difitnah di mahkamah. Dan Zuraida gagal semak kes PKR. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memaklumkan mesyuarat MTEN memberi tumpuan kepada kesan krisis tenaga global dengan keutamaan melindungi rakyat dan memastikan bekalan strategik mencukupi. Beliau berkata kerajaan turut memperkukuh usaha membanteras ketirisan dan penyeludupan melalui pemantauan rantaian bekalan serta pelaksanaan Ops Tiris 4.0 secara bersepadu. Selain itu, kerajaan memberi perhatian kepada keterjaminan bekalan ubat dan peranti perubatan melalui pemantauan stok berpusat dan pelan kecemasan. Menurutnya, langkah jangka panjang termasuk pengukuhan stok penimbal, pembangunan industri tempatan dan pelaksanaan dasar MyMedSecure bagi memastikan negara kekal berdaya tahan. Kementerian Kewangan menafikan dakwaan bahawa orang ramai boleh memohon tambahan had subsidi budi 95 secara bebas. Menurut kementerian itu, fungsi permohonan tambahan hanya diwujudkan untuk kes tertentu seperti pemandu e-hailing dan pemilik bot yang memenuhi syarat operasi. MOF menjelaskan fungsi tersebut telah disalah tafsir, menyebabkan butang permohonan dinonaktifkan bagi mengelakkan kekeliruan. Had subsidi sebanyak 200 liter sebulan dikekalkan kerana mencukupi untuk majoriti pengguna dan membantu kerajaan mengawal kos subsidi dalam situasi pasaran tenaga global tidak menentu. Menurut laporan Malaysia Kini, Rafizi Ramli menafikan dakwaan terlibat dalam skandal rasuah RM500,000 yang dikaitkan dengan syarikat NextG. Beliau menyifatkan laporan tersebut sebagai fitnah yang direka untuk menjatuhkan reputasinya selain menegaskan tidak pernah mengenali individu yang dikaitkan sebagai proksi. Rafizi menjelaskan tuduhan melibatkan invoice dan pembayaran itu tidak logik serta kemungkinan berpunca daripada cubaan pihak tertentu mengambil kesempatan. Dalam masa sama, individu dan syarikat yang dinamakan dalam laporan turut menafikan penglibatan dan menyatakan kesediaan memberi kerjasama jika disiasat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa kenyataan oleh Ahmad Dusuki Abdul Rani telah menjejaskan reputasi dan kredibilitinya sebagai ahli politik. Beliau berkata tuduhan tersebut mencetuskan pelbagai komen negatif yang memalukan dirinya di mata masyarakat. Fahmi menegaskan dakwaan itu tidak benar kerana beliau hanya berada di masjid untuk menunaikan solat dan memberi penjelasan ringkas tanpa unsur politik. Beliau turut memaklumkan siasatan oleh MAIS dan PDRM mendapati tiada pelanggaran undang-undang, namun defendant tidak menarik balik kenyataan tersebut. Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Zuraida Kamarudin untuk menyimak semula keputusan berkaitan kes bond parti melibatkan PKR. Panel hakim dipengerusikan Rosaria Bujang memutuskan tiada keadaan luar biasa yang membolehkan semakan dibuat. Mahkamah menjelaskan pindaan terhadap soalan undang-undang sebelum ini tidak mengubah isu utama dalam rayuan kes tersebut. Kes itu akan diteruskan dengan pengurusan seterusnya bagi menentukan tarikh pendengaran rayuan PKR terhadap keputusan terdahulu.